17 Ramadan. Biasanya 17 Ramadan ni orang kaitkan dengan nuzul Quran. Nuzul Quran maksudnya Al-Quran turun. Sebenarnya Al-Quran turun bila? Kalau kita tengok, Al-Quran ni berbeza dengan kitab-kitab yang sebelum ni. Kitab-kitab sebelum ni, Zabur, Taurat, Injil, semuanya diturun dengan jumlatan wahidah. Maksudnya diturunkan secara serentak sekaligus. Tapi Al-Quran turun secara munajam. Munajam ni maksudnya turun secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit. Turun berdasarkan suasana, berdasarkan peristiwa. Tidak mungkin kita kata peristiwa itu berlaku dalam bulan Ramadan saja. Tapi Allah SWT memberitahu dalam Al-Quran beberapa kali yang Allah SWT menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi apa sebenarnya maksudnya Al-Quran turun dalam bulan Ramadan? Ada beberapa pendapat daripada para ulama. Tapi saya simpulkan kepada dua sahaja, ataupun saya ringkaskan kepada dua sahaja. Pendapat yang pertama, dia kata Al-Quran turun dalam bulan Ramadan, maksudnya Al-Quran mula diturunkan dalam bulan Ramadan. Mula diturunkan maksudnya peristiwa Iqra, peristiwa dalam Gua Hira ketika Nabi sedang bermunajat, Nabi sedang berkhalwat, Nabi sedang bersendirian, beribadah dalam Gua Hira, datang malaikat Jibril dan mengajarkan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1 sampai 5. Jadi ada setengah ulama kata maksud Al-Quran turun dalam bulan Ramadan ialah mula Al-Quran turun dalam bulan Ramadan. Ada juga ulama yang lain kata bukan. Maksud Al-Quran turun dalam bulan Ramadan ialah apa? Asalnya yang kita baca sekarang ni, kita tak sebut Quran. Malah orang Melayu sebut Quran lah kan. Tapi asalnya perkataan yang tepat adalah mushaf Al-Quran. Mushaf ni maksudnya apa? Tulisan kepada Al-Quran ataupun helaian-helaian lembaran daripada Al-Quran. Al-Quran tu adalah isi dia. Bukan buku tu. Buku tu buku dia lah. Tapi Al-Quran tu adalah isi dia. Al-Quran yang hakiki sebenarnya berada di Lauh Mahfuz. Di langit yang ketujuh, Al-Quran yang hakiki berada di sana. Jadi Al-Quran yang hakiki itu di dalam bulan Ramadan diturunkan ke langit dunia. Itu setengah-setengah ulama kata macam tu. Dalam bulan Ramadan, Al-Quran yang hakiki yang di langit ketujuh tu diturunkan ke langit dunia supaya malaikat Jibril alaihi salam diambil daripada Al-Quran tu untuk sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang tahun berdasarkan peristiwa. Jadi kalau peristiwa itu berlaku dalam bulan Zulhijjah, Zulhijjah lah diturun. Peristiwa itu berlaku dalam bulan Syawal dah diturun. Tapi penurunan Al-Quran yang hakiki, yang asal tu daripada langit ketujuh ke langit dunia berlaku dalam bulan Ramadan. Sekarang persoalan yang terakhir pula. Kalau dia turun dalam bulan Ramadan, bila dalam bulan Ramadan tu? Bulan Ramadan tu bila? 10 awal, 10 tengah, 10 akhir? Jawapannya yang lebih tepat adalah di 10 akhir Ramadan. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Qadar Allah SWT kata apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di dalam malam Al-Qadar. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Malam Al-Qadar ni besar harapannya untuk dia berlaku di 10 akhir Ramadan. Dan lebih besar lagi harapannya berlaku di malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Jadi yang tepatnya berlaku di 10 akhir Ramadan lah. Tapi kalau kita nak cuti 17 Ramadan, cutilah, tak ada masalah. Dan semua ni berlaku perselisihan lah dalam kalangan para ulama. Adapun kita banyakkanlah beramal dalam bulan Ramadan, terutamanya di malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelebihan dan keberkatan malam Al-Qadar. Wallahu a'lam.